Alhamdulillah, hari ini Masjid Hutan Pasir dan juga dengan kerjasama ABIM Kelantan dapat menjayakan program ceramah Ma'al Hijrah dan juga Bubur Asyura. Pada pagi ini, kami daripada Sukarelawan ABIM Kelantan dapat bekerjasama dengan penduduk kampung Hutan Pasir. Kucak Syura telah dijalankan. Sukarelawan ABIM Kelantan dan juga penduduk kampung saling bekerjasama Kucak Syura, dan walaupun mereka kelihatan penat, tetapi saling bekerjasama dapat mewujudkan suasana yang amat meriah, sukatawa dan juga pelbagai lagi reaksi penduduk kampung yang dapat memberi kerjasama yang meringankan beban masing-masing. Kami telah berjaya mengagihkan sebanyak 100 lebih kepada penduduk sekitar kampung di sini. Pada sebelah malam pula, ceramah Ma'al Hijrah telah diteruskan oleh Yang di-Pertua ABIM Kelantan iaitu Saiful Anwar, di mana ceramah ini didatangi oleh semua penduduk kampung di sini yang amat kelihatan meriah dan juga dapat mengambil manfaat yang amat berguna daripada ceramah yang disampaikan oleh YDP Abi Saif itu sendiri. Yang uniknya, pada malam ini Masjid Mukim Hutan Pasir ini telah memberi anugerah tokoh Ma'al Hijrah di Mukim Hutan Pasir ini kepada beberapa orang individu yang diberi anugerah tersebut. Suasana ini amat unik sekali kerana kita dapat melihat keperbezaan antara masjid-masjid lain, yang di mana Masjid Hutan Pasir ini sendiri menganugerahkan kepada beberapa individu yang memberi jasa dan juga pengorbanan kepada di kawasan sekitar di sini. Jadi alhamdulillah, mereka mendapat sambutan yang baik oleh orang sekeliling dan juga mendapat anugerah yang memberi mereka semangat lagi untuk ke depan. Selain di Masjid Thayyibah ini, ABIM Kelantan amat mengalu-alukan kepada sesiapa sahaja, mana-mana masjid ataupun mana-mana agensi NGO yang lain untuk bekerjasama dengan ABIM Kelantan untuk menjayakan program, tidak kira lah program yang berkaitan dengan pembinaan sasiah diri, ceramah ataupun pelbagai lagi yang berkaitan dengan belia. Kepada anda semua yang ingin mengetahui perkembangan dan juga aktiviti ABIM Kelantan buat masa sekarang ini, anda semua boleh mengikuti semua media sosial ABIM Kelantan.